Mana pegawai? Mana pegawai yang bertanggungjawab? Saya nak tahu siapa dia. Siapa pegawai yang bertanggungjawab? Saya nak cakap, nak bawa ke mana ni? Siapa pegawai? Tak ada seorang lagi yang tengah Ni yang dah pegawai identify SPM. nama dia kepada saya. Kenapa dah halang ni? Hello? Lawan, tetap lawan. Mana? Siapa? Nak bawa ke mana ni? Lawan, tetap lawan. Kenapa dia buat macam tu? Ya Allah. Kenapa tak bagi saya cakap dengan anak gua Tak saya faham ni? kenapa. Siapa ni? Mana? Mana? Lepas tu ni siapa? Nak bawa ke mana ni? Saya tak dimaklumkan. Dan lepas tu apa guna ramai-ramai ni? Ada lagi video. Hello, mawak ke mana? Mana bawa anak gua saya ni? Oi. Kenapa perangai Samsung ni tak nak bagi tahu? Saya peguam dia. Saya peguam dia. Mana ni? Nak bawa ke mana? Oi. Tak, kenapa kena ramai-ramai? Naik macam ni lah. Dah tu gitu. Video ni yang kami tengok tadi tu adalah datang daripada Peguam Albert Tay sendiri. Masalahnya sekarang, SPRM ramai-ramai datang macam tu, handcuff dia, gari tangan dia, masuk ke dalam kereta macam tu. Kemudian SPRM masuk ke dalam van. Lepas tu dia pusing-pusing 10 minit, dia balik semula ke rumah. Ini sebenarnya apa? Ini bukannya satu prosedur yang betul. Ini cara untuk ugut, harass dan menyusahkan whistleblower. Ini kalau bahasa mudahnya adalah intimidasi. Nak ugut whistleblower. Niatnya apa? Niatnya nak takut-takutkan. Dan janganlah nak tipu orang, nak kata oh benda ni tak ada kaitan dengan orang-orang atas, benda ni tidak ada kaitan dengan PMX, tidak ada kaitan dengan Azam Baki. Baru-baru ni juga ada keluar video yang menyatakan bahawa Azam Baki juga terlibat dengan skandal setiausaha politik kanan PMX. So saya nak tanya, sebenarnya kerajaan Madani ni nak buat reformasi ke? Bila dah buat benda macam ni, ugut, takutkan whistleblower, kita masih nak percaya ini adalah satu bentuk reformasi. Ini bukan reformasi, ini intimidasi. Dia senang macam ni lah. Kita bukannya marah bila pihak berkuasa nak siasat. Kalau you nak siasat Albert Tay, you nak siasat siapa-siapa pun, you siasat. Itu memang kerja you. Menyiasat tu kerja you. Tapi bila nak siasat, siasat dengan betul-betul. Cara yang betul-betul. Bukannya dengan nak culik orang, nak ugut orang, nak intimidasi orang. SPRM, do better. Not that you will, but you know.